Kita masuk je dalam bulan Ramadan, jangan tinggal beberapa doa ni. Tak kisahlah kita ni orang baik ke, orang tak baik ke, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik ke. Tolonglah jangan tinggal beberapa doa ni. Doa apa tu Ustaz? Baiklah, yang pertama. Sebelum tu, tekanlah dulu butang share, butang repost, copy link, masuk dalam grup. Sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Bagi video ni dekat semua umat Nabi Muhammad yang ada kat luar sana. Bagi video ni dekat family kita. Bagi video ni dekat semua orang lah. Tak maulah pentingkan diri sendiri. Bukan apa, ramai orang dekat luar sana terlupa ataupun tak tahu ada beberapa doa yang penting yang boleh kita amalkan dalam bulan Ramadan. Okey, dah share dah, dah repost dah, dah bagi kat family dah, dah bagi dekat semua umat Islam dah. Mantap. Yang pertama, doa ni diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ni juga sekiranya Allah rezekikan kita bertemu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua orang yang tengah tengok video ni, saya, ahli keluarga kita semua dan semua umat Islam bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah. Okey Ustaz, doa dia macam mana tu Ustaz? Okey, doa ni tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama nah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam mana, dapat tak? Yang tu yang pertama. Baca daripada awal Ramadan sampailah habis bulan Ramadan nah. Terutamanya malam Lailatul Qadar. Baca banyak-banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok skrin, kita baca sama-sama nah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa ni kita minta dekat Allah syurga dan berlindung diri kita daripada api neraka. Tu yang kedua. Yang ketiga, doa yang Nabi selalu amalkan sepanjang hidup Nabi, yang saya yakin semua orang hafal doa ni. Ikut sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Kita minta dekat Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Cukup kot 3 dulu. Nanti kita buat video lagi. Kita ingatkan sesama kita nah, apa amalan yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Tolonglah share, repost, save video ni dalam bulan Ramadan nanti, ataupun video ni keluar dalam bulan Ramadan. Amalkanlah doa-doa ni nah. Dan jangan lupa sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga Allah Ta'ala terima segala apa yang kita minta dan panjangkan umur kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.